What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dan kali ini kita dalam segmen KS Question Corner, Kimi Skoverto Question Corner. Dan jom kita lanjut terus kepada soalan yang pertama yang datangnya daripada Caveman 437. Silap-silap Luffy pair dengan Blackbeard lawan World Government, hujung-hujung cerita. Sebenarnya benda ni kita tak boleh nafikan, ada juga possibility. Sebab apa, kita nampak yang kalaulah One Piece ni dia nak mirror kepada Naruto kan, sebab Naruto ni kita nampak yang ada last kali Kaguya tu datang rupanya alien, rupanya datang daripada planet lain. Dan dekat dalam One Piece pun kita tahu ada planet-planet selain daripada bumi kan, ada bangsa Lunarian, lepas tu kita juga ada bangsa Sky People, kita siap ada bangsa Automata lagi yang duduk dekat bulan kan, dan Enel pun pergi kat sana. Jadi membuktikan bahawa ada juga penghuni ataupun penduduk-penduduk selain daripada Blue Planet inilah. Jadi kalau kata Imu itu datang daripada planet lain dan dia buat onar dekat bumi ni, so boleh jadi je lah kalau Blackbeard ini mungkin dia akan tag team pula dengan Luffy untuk menundukkan Imu sama. Sebab yelah, dalam flashback yang terbaru ni kita boleh tengok rupa-rupanya kan, wow, family Blackbeard, kampung dia memang teruk kena bantai. Jadi takkanlah tak tersimpan walaupun sedikit dendam kan, untuk membalas balik dia punya revenge terhadap apa yang berlaku dekat kampung halaman dia, khususnya kepada parents dia kan, untuk dia balas kepada World Government. Jadi sebab kita boleh tengoklah Blackbeard ni karakter dia macam hitam, Devil Fruit pun yummy kan. Luffy ni pula karakter dia, kita boleh tengok karakter design dia warna putih, bila ditukar kepada Gear 5 iaitu Devil Fruit dia sendirilah, boleh bertukar, itulah ultimate dia warna putih. Blackbeard pula warna hitam. Ya, ada perkaitan yin and yang dan sebagainya juga. Seterusnya daripada Afiq Ashraf 2390. Bro Kimi, aku rasa Jinbe ada Hau Shokuhaki jugalah, sebab waktu dia lawan Who's Who ada kilat-kilat biru. Selama tengok One Piece ni tak pernah nampak Fishman ada Hau Shoku. Kalau Jinbe ada padu juga. Untuk Jinbe ni sampai sekarang belum ada pendedahan yang rasmi lagi daripada SBS Question Corner ataupun daripada One Piece Blue ataupun daripada manga sendirilah. Kalau kata dekat anime ni kadang-kadang dia punya art style lah, dia punya animation dia tu memang dia orang suka melebih-lebih sedikit lah. Tapi aku sarankan kepada Afiq Ashraf, apa-apa pembahasan yang kalau kita nak buat, kita refer kepada sumber-sumber yang canon lah. Kalau macam anime ni tu lah, dia punya animation ni kadang-kadang dia terlampau melebih sangat, sampaikan yelah, benda yang tak sepatutnya ada pun dia adakan, membuatkan itu adalah non-canon. Tapi tak mustahil kalau Jinbe satu masa nanti ada Hau Shokuhaki juga. So guys, I guess that's all I have untuk KS Question Corner pada kali ini. InsyaAllah akan datang kita akan bawakan lagi soalan-soalan daripada korang dan korang sendiri. Kalau ada soalan apa-apa sahaja, boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Kalau berkesempatan, aku akan ambil komen korang tersebut dan jadikan video seperti ini. So, jumpa korang dalam video yang seterusnya. I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.